Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni aku dengan rumah aku plan nak pergi Seremban, pergi KL naik motor. Cuaca hujan ni sebenarnya ni. Ni aku nak beritahu, hari ni Sabtu jalan jam lekat daripada Seremban sampai mana pun tak tahu lah. Tengok gila-gila jam dia ni. Sampai sana jam dia teruk. So bawa slow planning. Tadi ingat nak pakai kereta tadi, tapi fikir-fikir balik tak tahu pula jam kan. Tergerak nak pakai motor pula kan. Jalan-jalan naik motor pula. Pakai kereta ni dah selalu kan. Okay, sekarang aku berada dekat RNR Seremban, Petronas RNR Seremban. Jam memang jam lekatnya ni. Oi, sini memang selalu jam lah. Rasanya ada accident lah. Okay, nanti apa-apa nanti aku update ni. Berhenti nak semayang jap, semayang maghrib. Okay, nanti jumpa lagi. Okay guys, sekarang aku ada dekat RNR Nilai. Hujan lebat gila hari ni. Dekat sini dah tak jam. Tadi ada maybe accident tadi. Tak boleh nak shoot video. Pasal hujan terlampau lebat. Ni dekat RNR Nilai. Okay, nanti apa-apa aku update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya nak update, saya dah sampai KL. Hujan sepanjang jalan. Alhamdulillah sejuk, meredah hujan. Okay, perjalanan ambil masa Seremban ke Kampung Baru ni 1 jam lebih je lah. Dengan hujan, berhenti kan hujan. Okay, Alhamdulillah ni KL baru nak start hujan ni. Okay guys, terima kasih. Okay guys, hari sambung pagi ni. Pagi ni aku dengan orang rumah aku diajak pergi Times Square. Merayap dekat Times Square, cek barang sikit-sikit. Malam tadi tidur dekat Kampung Baru. So ni merayap lah kan. Alah-alah dah sampai KL ni. Kita merayap lah sekali. Nak cek kasut lah. Kasut ke sandal ke. Malam tadi basah, kuyup habis kasut aku. Pakai kasut kulit habis. Ni dah berlendir dah ni kasut. Cuma cari kasut ni je guys. Semalam kasut basah. Kasut kulit aku basah semalam. Dapat yang ni. Biasa-biasa je. Aku kasut jenis asal boleh je kasut. Tak cari yang branded-brandednya. So kalau siapa pernah pergi sini boleh cuba komen lah. Times Square. Kat Times Square ni pilihan banyak. Okay, nanti apa-apa nanti aku update. Orang dah makin ramai lah. Hari ni cuaca panas. Tadi tak ada orang mula masuk. Okay, ni dah mula ramai orang. Ada siapa pernah pergi sini? Okay dah, Times Square ni. Walaupun dia dah lama, tapi masuk ni baru 2 kali aku pergi sini. Okay kan, nanti aku update lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang aku ada dekat RNR Nilai. Aku dah nak balik Seremban dah ni. Tadi ingat nak tidur KL, habis hotel booking entah apa benda Agoda tu. Dia pandai-pandai dia je apa ni cancel kan. So aku decide balik je lah Seremban kan. Bukan jauh nak pun. Ingat nak jalan lagi ke KL tu. So aku gerak pukul 1 dari KL tadi pukul 1.20. Sekarang pukul 1.50. Daripada KL sampai RNR Nilai daripada 1.20 ke 1.50. Tak ni, tak bawa laju pun. Tengok orang rumah kan. Okay, nanti dah sampai Seremban dia aku bapa aku update. Okay guys, stay tune. Assalamualaikum. Okay, update. Dah sampai dah Seremban dah. Saya dah sampai dekat kawasan taman rumah saya Tak dapat nak record pasal pakai handphone kan. Susah sikit nak record dekat highway. So far saya nak beritahu saya bertolak daripada Seremban. Tangki tinggal 1 bar. Isi penuh RM6.30. Okey, sampai KL. Dah round kat KL. Lepas tu saya patah balik Seremban. Habis 1 tangki. Ngam-ngam sampai dekat taman rumah saya. Daripada RNR Seremban, dia dah berkelip. Meter dia dah berkelip. Lepas tu sampai dekat taman rumah saya. Daripada RNR Seremban sampai ke rumah taman saya punya peminyak, adalah lebih kurang dalam 15 km begitulah. Tu saya isi balik penuh RM7. So total kos minyak dengan menggunakan RSX 150 daripada Seremban pergi KL, pusing-pusing kat KL, benda apa semua, patah balik Seremban cukup. Okay. So Alhamdulillah saya dah selamat sampai ke Seremban. Okay, setakat tu je saya nak update. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di video akan datang.